Tolong lecturer kan. Jadi saya cuma boleh kongsi apa yang saya baca lah sebaringkas berkenaan dengan sejarah lah. Saya dengan Mak Fati ni kami orang sejarah. Aiman dia orang kampung. Ni Cik Syafiq orang Bandar lah. Orang Betap. Oh, kamu. Okey, jadi secara ringkas saya baca satu buku The Evolution of Kingship, The Evolution of Aceh Kingship, berkenaan dengan cerita hubungan Belanda dan Aceh. Ni satu topik yang menarik lah dalam persejarahan Kedah. Naknya sejarah Kedah ni terlalu luas. Dia kalau kita berdiri di atas padang yang luas, masih banyak lagi rumput yang belum ditebas. Kalau kita melihat pokok yang tinggi di dalam hutan, sebenarnya dia masih lagi hutan dara yang belum diterokar. Begitulah sejarah ni Kedah ni. Tiba-tiba berpuisi pula kita kan. Okey. Jadi untuk sejarah Kedah ni, kita tak banyak orang yang berfikir, kita tak banyak orang yang duduk dalam art berat. Sejarah ni dia art berat lah. Dia seni berat kan. Bukanlah nak deny wali kan, macam tak payah baca buku ke tajuk tu kan. Apa tajuk dia? Jangan baca novel ni kan. Okay, dia atas minat masing-masing lah. Cuma bagi saya, dalam buku tu dia cerita macam mana di tapak ini dulu ada satu istana yang diduduki oleh Sultan Muhyiddin dan Rijaluddin. Ni tapak ni. Sebab tu nama dia Dataran Sungai Raja. Dia bukan saja jadi Sungai Raja. Okay. So kawasan ni memang kawasan yang sangat terkenal lah dengan pusat pentadbiran sebab dia dekat dengan Sungai Kedah. Okay. So dulu kawasan ni, sebab apa dia ada Alostak tu, dia ada alok kan kat tepi tu kan. Sebab dulu kawasan ni semua payah. Kita duduk dikelilingi payah lah. So bila orang putih nak main, dia akan main naik kapal, perahu apa semua, dia akan dagang di sini lah. Lepas tu apa yang menarik ialah hubungan kita dengan Siam ni. Kita ni perang dengan Siam lama, 500 tahun. Disebabkan kita terlampau banyak perang, kita jadi perempuan-perempuan kita ni dia jadi kasar. Perempuan Kedah lah terutamanya. Ni tengok ya, nampak lah sopan hantu sekali je cerakah. Kan? Dia pasal genetik. Pasal kita banyak kali perang, lama-lama PTSD apa dia sebut. PTSD lah. Dia benar tu dia turun. Dia turun pada generasi. Dia akan putus 7 keturunan. Keturunan yang ke-7 tu, masuk yang ke-8 tu dia takkan rasa apa dah. So dan majoriti orang di Alostak ni dia bukan orang asal di sini. Orang Alostak yang betul dia dah duduk di Bertam. Ni depa ni boleh kata dia orang petani tu. Depa migrate sebab perang kan. Macam Palestin tu dia pindah tau, dia keluar. So yang masuk di sini adalah orang yang ganti. Ada orang pada Sip, pada Baling, pada Pulau Jawa, pada Sumatera. So bila kita contoh sejarah Kedah, sebab tu dia tak mendapat tempat sangat di hati orang Kedah Alostak tu terutamanya. Pasal dia pun di newcomer, orang baru. So dia benda tu bergantung atas kita lah. Bergantung atas kita semua lah untuk narrate balik, untuk cerita balik kepada masyarakat tentang sejarah kota ni. Dan yang paling penting lah, saya punya master saya pasal maritim. So sebenarnya orang Kedah ni dia ada satu benda yang hilang, vanish. Hilang terus daripada kita ialah kemahiran pelayaran. Kita jadi buta terus dengan laut. Bila orang putih mai, Siam serang kita apa semua. So generasi yang buat kapal, generasi yang pelayar-pelayar ni semua hilang. Okay. So itu satu kerugian yang sangat besar lah. Dan kita sebagai satu negeri yang disebut sebagai Kedah tua ni, bagi kita tua tau, bukan tua Bangkok. Kita tua yang ada isi. Bila kita sebut tua tu maknanya kita sepatutnya ada civilization, kita ada culture, kita ada heritage. Tapi kalau perasan kat Kedah ni kita tak ada satu culture dan heritage yang pure daripada Kedah. Mungkin orang sebut hadrah ke apa semua kan. Tapi sebagai contohnya macam kita tak ada teko sendiri, kita tak ada alat temaga sendiri tau. Kita tepak sirih contoh. Ni tepak sirih Kedah. Kita tak ada, perasan tak? So kita tak ada macam Perak, dia ada bantai tekap tu kan. Sarung bantai yang tekap tu.
Lepas tu kita tak ada labu sayur. Takkan orang Kedah minum pakai tangan ni. Kan? Lepas tu makan takkan makan pakai tangan kan? Sebab tok nek saya makan pakai fork and spoon. Sorry ya. Sebab apa saya kata tahu tu? Sebab apa saya berani kata tahu tu? Pasal dalam surat Sultan Abdullah, zaman dia dah ada teropong tau. Kan? Dia dihadiahkan kepada dia lah, dan pelayan-pelayan kita pakai teropong. So kita macam pelik lah teropong, tapi itu nak menunjukkan kata macam hari ni kita pakai handphone kan, ada yang pakai iPhone 16 lah apa semua tu kan. Mungkin dia teknologi tu lambat main kat kita, tapi kita rasa benda tu. So tak mustahil kita punya older generation pun pernah rasa benda yang sama. Dan kalau kita tengok gambar-gambar, orang Melayu banyak tak pakai baju, orang lelaki lah. Kalau orang perempuan tak pakai baju, selera lah kita apa ni. Gambar-gambar lama. Tapi nak menunjukkan kata kita dah pakai cotton. Cotton ni kita macam mana cerita Pirates of Caribbean, kalau bisa tengok lah. Kita pun pakai benda yang sama. Sebab tu ada dalam rekod-rekod sejarah. So saya just nak bagi tahu ialah kita ada pro and cons, kita hilang banyak benda. So maksud saya dengan komuniti Kompura ni juga, mungkin ke depan ni kita akan buat sesi bicara ilmiah. Selain daripada membincangkan buku-buku non-fiction, kita akan bincangkan fiction. Lebih kurang macam tu lah. So sekali lagi saya lepas ni kita nak buat sesi apa? Sebab kita nak habis pukul 11 dah. Sebab kita nak ni kan. Okay, so sekejap lagi kita akan buat sesi bergambar. Cuma saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan sebab sentiasa bagi support lah. Dan ada kopi, siapa nak minum kopi. Dan saya minta juga habis pada program ni kepada sesiapa yang sudi menulis, boleh bagi saya ada satu artikel lah, sama ada apa-apalah, nak buat ulasan buku ke apa-apa je lah. Dan saya nak maklum juga yang zin yang kita charge tu, harga kos sebab dia buat sikit, so dia tu mahal lah, RM10, RM5 tu kita masuk dalam tabung. So tabung tu yang ada kopi. So kita buat lagu tu lah. Nanti kita bagi dia lah. Okay. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Cuma mungkin ke depan ni kita akan buat macam, kalau ada bajet lah, nanti saya sponsor tu, jangan risau. Saya akan buat satu pertandingan menulis untuk ahli-ahli Kompura. Okay, untuk sesi ketiga atau keempat lah, InsyaAllah. Okay, so terima kasih sekali lagi. So kita nak sesi bergambar, pegang buku. Kita serah apa ni? Nak tanya, kami kan post video ni dekat dalam YouTube tau. Kalau rasa yang nak kami edit, nak ni tak mau masukkan ke apa, memang boleh buat kami lah.